Okey, kita membalas lagi komen. Macam mana kereta total loss boleh lulus Puspakom? Kereta total loss tak ada masalah untuk lulus Puspakom sebenarnya. Yang tak boleh lulus Puspakom adalah kereta sambung. Kereta yang dah accident, dia sambung, itu tak boleh lepas daripada Puspakom. Cuma untuk kereta-kereta yang accident total loss ni, kalau korang tengok dia punya report nanti, make sure tengok report Puspakom bala korang beli kereta. Baca dekat catatan bawah ni. Okey? Macam contoh macam ni. Chassis member bahagian belakang kanan dan kiri. Okey, ni menunjukkan ada kesan aksiden yang teruk. So lulus akan lulus, tapi dia akan hantar report mengesahkan kereta tu ada aksiden yang teruk dekat bahagian part-part yang ada. Okay, so tolong baca sikit dekat bahagian report korang. Kadang-kadang separuh used car sorok di equipment ni supaya korang tak boleh baca benda-benda ni. So kalau ada report Puspakom, minta dengan korang punya used car dealer ataupun dekat direct owner tu, korang nak tengok report Puspakom tu supaya korang lebih detail kat situ. So kalau korang rasa nak dapatkan lebih detail dan lebih sempurna, boleh contact dengan saya akan bagi A to Z punya detail supaya korang puas hati bila beli kereta dengan saya. Okay, so nak mencari kereta terpakai boleh cari saya Syahrin di bawah foto. Assalamualaikum guys.